Assalamualaikum dan apa khabar kepada subscribers dan viewers di luar sana. Welcome to my channel M Entertainment. Kembali lagi dalam video unboxing dan juga review bersama aku hari ini adalah daripada model Portways, iaitu PR64-130 RWB997. Okay, so ini ada antara kereta yang favorite aku juga. Okay, aku akan cerita kenapa. Okay, before tu jom kita tengok dulu packaging Portways. Alright, so itu dia guys, packaging dia sangat simple tapi lawa guys. Okay, so aku suka lah Portways. Aku suka sebab dia punya packaging memang nampak nice guys. Dia simple, dia just kotak box biasa je, tapi somehow korang rasa macam premium. Okay, so antara kenapa aku beli model ni sebab aku memang minat RWB. Okay, dia punya design bodyworks dia memang lawa guys. Okay, antara kereta-kereta yang unik. Okay, kalau korang memang minat kereta-kereta yang body kit, okay, contoh macam kita ada Top Secret. Okay, so banyak lah dekat luar sana. Kita ada Mamiya. Alright, so ini adalah company branding tuning dan juga dia orang buat body kit dia orang sendiri. So brand-brand ni ada ciri-ciri body kit dia orang yang tersendiri yang membuatkan dia lain daripada yang lain, and of course lah rare. Okay, so untuk case yang ni adalah daripada RWB Ralph Waldo Begriff, iaitu brand daripada Jepun, and founder dia tak lain tak bukan adalah Akira Nakai. Okay, so dia adalah founder untuk brand ni, and memang dah lama lah guys Akira Nakai dah buat kereta-kereta Porsche design RWB and custom tuning, and banyak sangat RWB yang ada kat dunia ni worldwide. And kita kat Malaysia sahaja pun kita ada if I'm not mistaken, latestly kita ada dekat 14 RWB. So hebat tak hebat owner Malaysia. Okay, owner kereta kat Malaysia ni memang power, and kat Malaysia saja kita dah ada 14 RWB. Okay, so memang sebuah kereta yang unik lah guys. Kalau korang tengok kereta ni depan-depan, percayalah cakap aku, korang pasti akan jatuh cinta. Especially kalau korang pergi event Tokyo Auto Saloon yang lepas. Okay, RWB team KL ada buka booth dekat tengah-tengah dewan tu kan. Ada RWB warna kuning, biru, coklat and hijau. So kalau korang datang event tu, kalau korang tengok kereta RWB depan-depan, confirm korang akan jatuh cinta punya. Okay, so jom kita buka. Right, okay, so macam biasalah standard packaging Portways. Okay, kita tutup sikit. Okay, tetap pi. Alright, so itu dia guys. Lawa guys, kereta favorite aku. Okay, RWB 997 guys. Okay, so kita tengok sikit. Lawa guys. Tengok tu guys. Cantik. Lawa guys. Okay, so aku suka lah. Alright, once bila aku dah buka dulu, kalau korang tengok video unboxing, first unboxing Portways yang aku buat before this, iaitu kereta Mazda RX-7 Mamiya yang warna biru pekat tu. Itu adalah first Portways yang aku unboxing. So macam aku cakap lah, aku collect Portways, cuma before this aku tak terfikir pun nak unboxing, so aku biar je. Okay, so bila aku unboxing je yang Mazda RX-7 tu, aku terus jatuh cinta guys. Terus semua model Portways yang aku ada aku unboxing. Okay, kenapa kita nak simpan kan benda cantik kan, kita kena lah bawa keluar. Alright, so before aku nak cerita lebih lanjut hasil Portways buat ni, okay, aku nak cerita dulu background kereta ni and juga background RWB lah. So macam aku cakap, RWB ni sebuah branding yang memang famous dalam dunia pemotoran, dalam dunia kereta. So dia adalah sebuah branding, tuning dan juga custom body kit guys. Okay, so korang takkan dapat kat
tempat lain. Memang RWB je yang keluar body kit macam ni. Okay, alright. So memang Akira Nakai dia memang orang kata specialist untuk kereta-kereta Porsche. Tapi before Akira Nakai go dengan RWB, before this Akira Nakai famous dengan kereta AE86. Okay, korang boleh check dekat Google lah, korang boleh orang kata semak latar belakang dan sejarah Akira Nakai before dia tubuhkan RWB. Okay, so kita fokus dekat RWB je. Okay, alright. So kita tahu memang signature untuk kereta-kereta RWB adalah, kalau kita tengok kat sini memang custom orang kata white body kit dia ni. Okay, korang boleh tengok. Alright, so Porsche yang biasa dia tak white body macam ni lah. So bila masuk dengan RWB punya body kit, dia terus jadi white body. Okay, and then dekat sini, okay, unit dia punya large GT wings. Okay, serta-serta model RWB yang lain dia ada design wing dia yang tersendiri. Alright, and then flat fenders, then kita tengok dia punya body kit. Okay, dia punya bumper, dia punya lip, dia punya fender. Okay, dia punya ni kanat. Alright, side skirt dia. Okay, semua ni adalah custom daripada Akira Nakai. Okay, alright. So memang kalau korang memang fans RWB, memang Pop Wheels RWB 997 yang Pop Wheels keluarkan ni memang kena collect lah. Okay, so yang ni dia bukan ada satu varian dia ada a few colour lain. Kalau aku tak silap, dia ada yang warna kuning, dia ada yang warna, adalah a few colour lain selain warna silver ni. Okay, so aku beli yang silver, insyaAllah aku akan belilah yang colour-colour lain tu, and nanti aku akan buat side to side lah. Okay, of course lah, dia bukan body kit je yang lawa. Okay, so uniknya RWB ni dia punya rim. Kalau korang tengok rim dia pakai work style multi spoke wheels, work Mr. M1, yang mana kalau korang tengok of course lah, bila kereta tu dah white body, memang dah betul-betul white, dia kena pakai custom rim yang macam ni lah. So dia tak boleh lah pakai rim yang biasa kan. Okay, kalau korang tengok memang rim belakang dia memang besar guys. Okay, memang lebar, tayar belakang memang lebar. So itu antara keunikan RWB. Alright, so jom kita tengok latar belakang RWB 997. So RWB 997 ni dia adalah salah satu family di bawah 911 lah. Alright, so kereta ni dia gunakan model 997 yang mana dia ada dua jenis enjin. Okay, dia ada 3.6 liter dan juga 3.8 liter flat 6 engine. And of course lah, bila dah tuning, horsepower dia bukan horsepower standard lah. Alright, macam aku cakap, founder untuk RWB ni adalah Akira Nakai. Kau boleh follow lah RWB punya Instagram. Okay, banyak sangat Akira Nakai post-post kereta-kereta. Okay, memang cantik guys. Aku memang setiap kali aku buka Instagram, benda first aku tengok, aku mesti akan tengok posting RWB. Okay, so memang cantik macam aku cakap, dengan dia punya BBS wheel. Memang susah lah nak cakap, memang dia satu seni lah. Aku tak tahu macam mana boleh ada orang yang haters untuk design RWB. Aku tak tahu macam mana boleh ada haters. Okay, tapi it's okay, benda tu jelah di atas masing-masing kan. Okay, so kereta ni adalah 997 yang mana biasanya banyaklah RWB yang lain, yang contohnya RWB 964 dan juga 993. Tapi 997 ni antara RWB yang lebih rare lah di dalam family 911. Okay, so korang boleh check, banyak sangat varian RWB, sangat banyak, and aku ada banyak collection RWB. Korang just stay tune, aku akan unboxing dan juga review satu-satu. Okay, so itu dia guys. Okay, alright, sedikit sebanyak latar belakang dan sejarah kereta lah. Alright, 1 hour later. So sekarang jom kita tengok hasil yang Pop Wheels lakukan. Okay, so dia simple je. Okay, biasanya RWB masing-masing ada nickname masing-masing. Contohnya kita ada, kalau RWB yang Akira Nakai sendiri pakai, kita ada Stella Artois. Okay, and then kita ada
Miyabi, kita ada RWB, banyak lah. Sekejap, aku pun tak ingat. Kita ada RWB, banyak lah weh. Nickname RWB ni aku tak ingat nama-nama setiap RWB tu, tapi setiap RWB ada nama-nama dia sebab Akira Nakai buat ikut preference owner kereta. Okay, so basically setiap RWB tu dia based on owner kereta tu sendiri. Okay, so yang ni adalah general lah. Dia tak ada nickname, dia tak ada apa. Okay, so dia just logo RWB je kat situ. Alright, so jom kita tengok sikit hasil dia. Okay, tengok dia punya cat silver metallic dia ni. Okay, memang lawa. Alright, so side mirror dia keras. Okay, dia bukan side mirror rubber tu. Right, so aku suka side mirror macam ni. Aku tak suka yang side mirror getah tu, sebab bila side mirror getah tu selalunya side mirror tu nampak pelik. So kalau korang tengok sini, side mirror tu proportion nicely. Okay, alright, so kita tengok belah tepi ni. Okay, aku zoom sikit, fokus. Susah lah korang nak nampak dalam interior dalam tu. Okay, so seat dalam semua all black, dashboard semua hitam. Okay, so dengan logo RWP, dengan rim BBS ni. Okay, ni antara sebab aku suka dengan Pop Race. Dia punya roda dia memang nice. Okay, rim dia memang cantik. Okay, of course lah, kita RWP memang dia punya tayar adalah Idlers ni. Okay, alright, kita tengok belah hadapan. Alright, kita tengok belah cermin front windshield dia ada rough world. Okay, inilah dulu geng-geng Akira dulu yang kita AE86 apa tu, rough world. Okay, korang boleh check lah, korang boleh buka kat Google, memang banyak. Yang AE86 tu pun lawa guys. Aku pun tengah cuba nak cari juga AE86 Akira Nakai buat tu, cuma harga boleh tahan. Keras jugalah guys, agak roket jugalah sebab memang rare. Okay, memang tak banyak, so harga dia memang sedikit tinggi lah. Okay, tapi tak apa, insyaAllah slow-slow lah. Ada rezeki aku boleh beli and aku akan buat unboxing. Okay, so kita tengok belah hadapan. Kalau korang tengok belah dalam boleh nampak lah tu, nampak tu interior dalaman. Korang boleh nampak seat. Okay, korang boleh nampak dia punya roll cage tu kat belakang tu. Okay, dia punya steering. Alright, so kita tengok dia punya lampu. So cuma lampu dia belah sini okey, tapi yang belah sini dia macam terjombol sikit tu, nampak tu, dia macam terangkat sikit, tapi tak ada apa-apa lah, dia bukanlah tercabut ke apa. Okay, alright, so bumper depan. Okay, alright, dengan dia punya front lip tu, nampak tu front lip dia. Okay, and then dia punya kanat tu sangat nice. Okay, tapi dia bukan kanat yang, dia kanat memang body metal dia tu. Okay, so korang tak payah risau lah kalau tercabut, sebab ada model yang brand lain macam Tarmac ke apa, dia punya kanat memang kanat orang kata kanat lah. So korang kena hati-hati, kalau korang terkepak memang boleh patah. Okay, alright, so dia punya fender ni. Okay, white body ni. Okay, fender. Alright, kita tengok sikit dekat sikit dia punya BBS rim dia tu. Lawa guys. Okay, tengok belah belakang punya rim. Cantik guys, yes, cantik, memang lawa. Okay, dia punya side skirt. Seksi guys, memang lawa guys. Okay, dia punya bumper belakang. Okay, dia ada air vent kat belakang tu. Dan dia ada exhaust kiri dan kanan, dual exhaust lah, kiri dan kanan dual exhaust. And then of course lah, macam aku cakap lah, memang GT wing yang sebesar gedabak ni. Okay, so GT wing yang dipakai besar-besar gedabak ni, dia bukan untuk orang kata nampak cantik je, ada reason lah. Okay, untuk buatkan kereta ni lebih aerodynamic dan juga lebih downforce dia lebih besar lah. Okay, so kereta kalau dah laju, downforce kenalah yang sesuai dengan kekuatan dan juga orang kata kelajuan kereta lah. Okay, nampak tu guys, dalam tu roll cage dalam tu sangat lawa. Okay, aku suka lah Pop Race. Dia orang memang buat effort yang bagi aku memang A lah, untuk pastikan model-model kereta yang diorang keluar ni memang yang terbaik. Okay, so aku memang thumbs up lah dekat Pop Race, seriously.
ini antara brand yang paling aku suka, and so far sekarang antara brand paling banyak aku collect. Okay, alright. So yang ni aku tak ingat harga pork brace yang aku beli ni, aku tak ingat berapa ringgit. Kalau aku tak silap aku dalam 70 ringgit tak salah aku. Okay, so sebab tu dia tak boleh buka bonet ke apa. So model-model lain, dia banyak AWB yang model-model lain dia boleh buka bonet belakang. Okay, alright. So yang paling mahal AWB yang aku ada sekarang ni adalah PGM lah. Yang tu dia boleh buka bonet belakang, depan boleh buka, pintu boleh buka. Itu memang detailing habis lawa lah guys. Tapi harga memang keras lah. Okay, yang tu insyaAllah nanti aku akan unboxing. So yang ni bagi aku untuk harga RM70, korang boleh dapat detail yang sangat cantik, sangat memukau ni. Okay, bagi aku sangat berbaloi lah, worth it lah. Alright. And dia sebenarnya AWB ni dia supposedly dia apa ni, lowered tau guys. Tapi mungkin sebab roda yang pork brace yang pakai dia tinggi. So kalau korang tengok tu, dia tak orang kata betul-betul lowered tau. Dia supposedly kalau AWB yang kalau korang tengok AWB, okay, sorry guys, tersasul. Okay, kalau korang tengok kereta yang sebenar, dia memang akan lowered gila guys. Okay, so itu antara keunikan kereta-kereta AWB ni lah. Alright, cuma yang ni pork brace ni dia macam tinggi sedikit. Mungkin sebab rim yang dipakai, roda yang dipakai ni dia macam besar. Okay, tapi tak apa, tak adalah nampak cacat ke apa, cantik je. Okay, dengan harga RM70, apa lagi nak komplain kan. Okay, cuma belah bawah dia kosong, tak ada apa-apa undercarriage punya detail, tak ada, semua tak ada. Tapi nice sebab roda dia, okay, dia punya wheel ni adalah tayar bunga dia ni. So nampak lah orang kata cantik dan juga lebih realistik. Alright, so memang nice. Okay, so itu dia guys, AWB daripada pork brace. Itu dia, lawa guys. Okay, dengan harga RM70 bagi aku sangat berbaloi, sangat worth it dengan harga dia, dengan kualiti yang AWB bagi. AWB pula pork brace buat memang cantik. Okay, so dia punya ni side mirror dia pun okay, tapi dia bukan side mirror yang boleh tercabut lah. So selamat lah. Okay, korang tak payah risau. Sebab ada certain model dia punya side mirror dia sangat fragile, so boleh patah ya guys. Okay, so itu dia guys. Alright, memang cantik, memang nice. Salah satu collection AWB yang aku ada lah. Okay, so kalau korang suka dengan aku punya video, apa lagi, korang like lah guys. Okay, and share dekat kawan-kawan korang supaya diorang pun boleh enjoy video aku. And kepada subscribers, thank you so much sebab support video aku, support channel aku. Aku harap korang enjoy video-video yang aku buat. Okay, ini just orang kata review ikhlas pada aku lah. Okay, based on aku punya preference. Okay, based on aku punya cita rasa. Alright, so benda ni collection hobi, so benda ni atas masing-masing. So kalau korang tengok video ni, korang before this korang macam nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak nak beli, worth it ke tak worth it. So lepas korang tengok video aku, mungkin korang boleh buat keputusan lah untuk beli. Okay, so itu dia guys. Alright, pada viewers yang masih tak subscribe channel aku, tunggu apa lagi, cepat-cepat subscribe. Alright, so see you guys on the next video. Bye.